Alhamdulillah, hampir 2 tahun aku tak naik ke puncak Bukit Larut ni. Sebelum ni aku ada naik tapi kat bawah ke, tak sampai atas. Hari ni aku naik sampai atas hari ni seorang-seorang. Nah, pemandangan dia. Dah sebelum ni jambatan tu dah nak roboh. Menara tu pun dah nak roboh. Tahun 2026 ni dah diperbaru, dibaiki, di up to date lah orang kata. Yang terbaru semua. Terbaik. Majlis Pemandaran Tapping dibaiki balik. Jadi tempat pelancongan, chalet ada atas, cafe ada atas. So, jom kita tengok apa ada kat atas. Ini pemandangan kat atas tu. Nu puncak Gunung Bubu, Kuala Kangsar. Kuala Sepetang. Hujung sana tu. Tanjung Piandang. Itulah. Bandar Taiping sana. Sana. Inilah pemandangan kat atas puncak Bukit Larut ni, menara dia. Jom kita naik jambatan ni pula. Kat atas ni ada kafe. Dululah, aku tak tahu lah. Dia dah perbaharukan belum. Kafe, dia ada batu. Macam batu peta Negeri Perak kat atas. Bayang lah, dah 2 tahun aku tak naik kat sini. Tapi cantik lah sekarang. Memang cantik. Tak rugi lah kalau kau naik. Tandas okey. Chalet okey. Sekarang ni aku tak pasti naik truk 4x4 tu sampai kat atas berapa ringgit aku tak pasti. Nanti korang check balik. Aku naik daripada kaki Bukit Larut tadi pukul 8 pagi. Sekarang pukul 10. Cun-cun 2 jam. Tu pun aku jalan santai, berhenti minum air, ambil gambar, ambil video. 2 jam sampai kat atas. Tu ikut langkah aku lah. Kalau langkah korang mungkin laju lagi. Lah kafe dia. Bawa duit minum air kat atas. Tapi cantik lah. Ramai orang datang naik 4x4. Tu 4x4 dia. Bang, naik ni daripada bawah satu kepala berapa ringgit? 40. Satu kepala? Wih. Apa daripada bawah naik tu? 2 jam macam tu lah. 2 jam lebih. Oh, RM40 satu kepala. Sebenarnya naik ni ada 2019. Oh, Ni baru nak naik balik. Renovate yang lama tu ni lama tutup. Lama tutup. Okay guys. Alhamdulillah sampai juga dalam masa 2 jam 10 minit lah aku rasa. Pusing-pusing kat atas tu 2 jam 10 minit. Aku jalan santai-santai. So, inilah pemandangan dia. Aku tanya tadi brother tadi. Sekarang ni satu kepala RM40 dia kata. Naik itu 4x4 sampai ke atas.
Tapi aku memilih berjalan kaki. 2 jam 10 minit sampai. So kat atas ni dah ada kafe, ada tandas. Dia adalah macam galeri sikit lah. So ada tempat batu penanda korang sampai tu. Ketinggian berapa tak, aku lupa ketinggian dia. Ketinggian daripada aras laut. Sekejap aku tengok ketinggian dia. 1036. 1036 daripada aras laut ketinggian dia. So inilah view dia. Ni kalau korang terus daripada bawah tadi, daripada situ naik sampai ke atas, dia pergi ke puncak Menara TM. Kat atas tu ada jalan lagi sampai ke atas puncak Menara TM. Aku nak duduk mana ni? Ketinggian jom kita balik. Okey, itu saja aku nak tunjuk korang. So mana-mana yang nak berjalan dekat Taiping Perak, so datanglah sini. Nak tengok view kat atas ni, boleh lah kan. RM40 satu kepala. Yang budak-budak aku tak pasti berapa. Yang aku tanya tadi orang dewasa, satu kepala RM40. Boleh je kau naik 4x4 tu. Tapi itulah, kita nak berpeluh kan. Sambil-sambil berpeluh, tengok alang-alang sekitar. Tengok pemandangan apa semua kan. So kalau yang mana tak nak keluar peluh, naik 4x4. Setahu aku tadi, brother tu cakap satu kepala RM40, naik dan turun. So itulah, siapa nak tahu lebih terperinci lagi kat atas tu ada apa, korang naik sendiri. Aku pun, tapi ni ikut pace aku lah. Aku naik tadi 2 jam 10 minit, lebih kurang lah. Ni turun pun mungkin dalam 1 jam lebih kot. Aku lari, aku jalan, aku lari, aku jalan untuk turun lah. So yang mana nak training untuk trail, boleh lah. Start daripada bawah, kau lari sampai naik ke atas, tu kau turun balik. Dia naik ke sebelah sana, dia turun ikut jalan ni. Track pun okey. Jarak dia pun lebih kurang 7 kilo kot. Naik. Tu jarak lah. Ketinggian dia 1036 tadi. Aku tengok tadi. So boleh lah untuk training. Okay guys, alhamdulillah boleh sampai. Total naik turun 4 jam 20 minit. Aku naik dan turun 4 jam 20 minit. So dah sampai lah. Sampai ke kaki bukit dah dulu. Okay, apa-apa pun, good luck.